finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything I own and give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love. What a time, what a time. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from what you knew, nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give anything I own. I'd give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. I would give anything I own. I'd give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back Time masuk again. tadi right lah, 4K lah sonok lah. Sebab sebelum ni dekat-dekat je, kalau jauh pun masa Langkawi tu trafik dia kita kena training lagi sebenarnya. Lain macam ada yang one way lah apa semua, lori U-turn main U-turn. Kita yang kena alert benda tu. Jadi kalau sebelum datang sini kena train dulu lah, masuk KL apa kan, sampai kita boleh confident lah baru boleh. Ya, pengalaman itu yang kena tinggal sekali tu. Saya kena follow rapat lah, nanti kena tinggal lagi. Bikin rakyat tu motor ni je. Tapi masa tu kan baru sebulan macam tu, bila nak cilok tu takut berhenti sekejap orang dah hilang. Masa beli tu pun fikir kat rumah macam mana nak bawa motor ni. Mobil daily tengok YouTube lah, macam berkenan pula dengan harga dia semua kan. Lepas tu dengan dia punya aksesori pun banyak dia bagi. Yang ni 1000cc 49. Dia mobil daily tu Itali. Kiwi tu yang beli mobil daily tu tahun 2011 tu. Saya tengok YouTube dulu berkenan geng-geng Waizul motor superbike. Tapi masa tu tak berkesempatan kan, duit tak ada lagi. Lepas tu bila dah lama ni dah jadi kurang motor tu, nampak Touring nampak Blok TV. Dia punya yang dulu yang first kalau ada Blok TV tu gambar Siti Nurhaliza. Zaman tu sampailah lepas PKP apa semua. Lepas tu ada modal sikit lah beli. Tu lah yang nak try join tu. Motor pertama besar. Sebelum tu saya pakai motor cup lah, Honda Wave. Itu pun last saya bawa rasa tahun 2015 macam tu, bawa motor. Motor pun tersadai kat rumah. Terus beli motor ni terus bawa. Itu yang kekok tu yang baru beli tu menong 2 hari tu tanya macam mana nak bawa motor ni. Order daripada TikTok. Serius lah? TikTok Motor ni order daripada TikTok? TikTok. Beg kuning ke? Bukan beg kuning, yang biru apa semua kan. So isi form kan. Saya ambil semua approve. Serius Lepas tu dah hantar buat family Blok TV tu lah kan. Satu lagi nak travel guna motor. Tengok yang apa Ajib apa semua tu kan. Start daripada tu lah. Idam sebenarnya GS. Kita nak tunggu GS tu lambat, kita ambil yang mana ada dulu lah. Contoh dah ada modal, ada GS, kita dah ada pengalaman. Kalau nak tunggu ada baru jalan, lambat lagi lah. Mana yang ada dulu lah. Wife sebab saya ada 5 anak, semua kecil-kecil sekolah lagi. Saya baru 38, 5. Tak ada TV kat rumah ni? Saya kerja selalu travel, kadang baru balik kan. Sekali-sekali balik tu dia jadi. Saya banyak buat site-site telco, Celcom, Digi, Telekom, satu Malaysia lah. Setakat ni kalau nak ride dengan
dengan wife, kena tunggu anak sekolah cuti, hantar rumah mak ke apa, baru pergi. Itu pun kadang dapat 2 hari 1 malam macam tu je. First time ke Thailand, first time ride paling jauh seumur hidup, baru saya tahu erti petaknya bontot berbeza. Tak sama macam Malaysia kan. Bahaya. Ikut suka hati diorang lah. Kalau seorang saya akan bawa bawah 100 dan berhati-hati lah. Sebab ini dah terpaksa 700 MT dalam bajet saya kan. 35 lah. Complete. Cari info macam mana nak ke Thailand lah kan. Asalnya nak masuk naik kereta, buka satu persatu, terjumpa lah kat punya channel. Tengok belut TV dah kenapa pula. Mancing belut kat Thailand ni kan. Buka ini right. Starting mula 1, jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lekat lah terus kan. Dia ibarat macam candu. Ini motor besar saya yang pertama. Punca belut TV lah. Serius kan. Asal saya pakai motor cup je. Dia ada satu video ni kan. Duration dia 5 jam. Epic ride 1000 corner. Time tu yang ada saya rasa semua the best actor yang ada dalam belut TV lah. Yang itu bagi saya yang paling best lah. Saya tengok. Yang tu saya rasa saya dah ulang hampir 3 kali 4 kali lah. Sebab daripada situ lah start video pergi ke mana? Laos dengan Cambodia. Orang yang sama. Terus dia jadi lekat lah Gap. Keakrapan tu lah Gap. First saya pernah ikut Gap masa weekend ride. Saya tengok. First time jumpa pun rasa macam dah lama kenal. Saya okey kat grup ni kan. Plus point dekat Belut TV lah Gap. Saya ni Gap, terang saya cakap, saya bukan mak motor Gap. Senang cerita saya ni pemancing. Saya ni kategori tega. Saya pernah famouskan diri saya hilang 8 hari kat laut Gap. Saya rasa 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Famous. Berita apa semua. Hilang kat laut. Bot saya rosak. Saya punya trip 5 hari. Tersadai tu sampai 8 hari. Bila hari ke-5 diorang tengok saya kat JT tak balik, kat darat dah mulai heboh lah. Sebab kita orang punya bot rosak pada hari kedua tu dah rosak lah. Saya kena cut apa yang patut. Saya dekat Pelantan Minyak Gap. Dekat Terengganu. Jauh dia. Kalau ikut kilometer lebih kurang dalam 200 kilometer lah. Dia tak panik Gap. Tapi dalam antara ramai-ramai tu ada yang dah mula start koyak mental lah Gap. Masing-masing control each other lah. Sabar. InsyaAllah ada bantuan. Tapi hari ke-5 malam ke-6 tu dia bagi Gap. 3 meter 4 meter. Kejap nampak, kejap tak nampak, kejap nampak. Pakai life jacket senyap je Gap. Bot kita orang diselamatkan oleh nelayan bot Pahang. Tapi dia punya kru semua orang Thailand. Pasal Allah tu. Dia betul-betul memang tala kat kita orang. Bot dia tu. Dia datang. Dia kibar apa yang patut lah. Cakap tak boleh faham. Minta dia tunda kita orang sampai masuk Pelantan Minyak. Sebab dalam Pelantan Minyak dia ada radius yang bot tak boleh parking. So kita orang nak masuk tempat yang tak dibenarkan parking tu. Untuk tarik perhatian Pelantan Minyak ni. Dalam 20 minit, 3,5 jam. Sampai tak bot. Tapi daripada jauh dia dah horn halau. Dia tengok kita tak bergerak. Dia rapat lagi, dia horn lagi. Bila dah antara saya boleh nampak dia boleh nampak saya. Terus kibar. Baru dia rapat time tu dah bersorak lah. Pendekkan lagi cerita, saya dah sampai ke darat apa semua. Dah kena interview dengan pemberita, kena ambil statement. Dah settle apa semua, saya pun balik. Rumah saya dah macam kenduri orang meninggal ke. Penuh ke rumah saya. Orang budak office pergi masjid minta buat doa selamat apa solat hajat. Saya simpan lagi lah serutan klip kat YouTube masih ada lah. Bangun. Terima kasih Ajab. Terima kasih Ajab. Uncle next year. Uncle next year. Aku tersipu. Mungkinkah kau lupa temu janji kita? Kau gembira bersama teman-temanmu. Berlari-lari ku mencarimu. Selembut salju musim berlalu. Mengapa berubah sekelip mata? Hatiku gundah tiada terhingga. Kau umpama merpati putih patah sayapnya di udara. Kau umpama merpati putih patah sayapnya di udara. Berbahaya. Seusia malam ku menantimu. Di hembus embun aku tersipu. Mungkinkah kau lupa temu janji kita? Kau gembira bersama teman-temanmu. Berlari-lari ku mencarimu. Selembut salju musim berlalu. Mengapa Belut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Mari lah.
abang ni naughty lah. Okey abang ni. Pagi-pagi ajak Dia tak apa. Exercise tak. Exercise tu yang penting. Kita nak gelagak. sebab dah lama tak ride. Ya kak. Oh, Sangat last saya ride sebelum PKP. Golok. 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 Ha. Lepas ni Rin akan ride selalu supaya lagi happening. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih. Bila hadir kasih sayang, tanda cinta sudah berakar. Terkadang buta hidupmu, terkadang semangat gelora. Rasa cinta kepada keindahan, tanda yang peka pada kejadian, berdiri di atas kehendak keamanan, kedamaian. Cinta menciptakan rindu, juga membuat kita sendu. Semangat terbakar hangus, hidup mesti terus. Kerana cinta duniamu berperang, itu cinta sesat di perjalanan. Demi cinta kita terlupa dunia, kesesatan. Marilah kita bersama terus bercinta, menjadi cermin untuk manusia. Hentikan tangisan, rindukan ketenangan. Okey, tahan nafas. Pegang. Okey, pegang. Ini kena kelompok kena matah ni ke? Baca. Pacak, tahan nafas. Oh, the reverse. Rin, cuba reverse. Betul-betul. Surya di sana. Tolak. Kona. Ya. Depan jangan gelongsor. I think ni best ya. Kita breakfast sini. Jangan gelosor ni. Jangan gelosor. Kalau tidak kami domino semua. Dia turun. Udah bersengit. Takutnya. Tok mata. Jangan. Kalau takut jangan ini betul hidung. Pasport. Siapa tak bawa pasport? Jangan terkejut. Kurang. Jap takut. Tunduk kepala tongkat lalu. Berlari. Lagi satu bawah. Yes, tak.
satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tak. Dia view pada luar tadi nampak berkabus kan. Tiba-tiba lalu masuk celah-celah rumah orang, tanah merah apa semua. Ni naik sini. Kira pagi-pagi ni dah bagi seram kan. Naik 4-wheel tu ada. Nampak je ketawa tu. Nak seram tu. Tadi dia lalu tepi tu ada macam gaung kan. Mengucap je. Tak sanggup. Pandang straight, okey. Pandang bawah dia jadi gayat. Saya gayat kan. Pernah kau berpaling dariku? Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya. Tengok muka orang gayat ni. Peluk je Zan, okey. Impet sini saya bagi sikit. Dia cerita. Dah tengok kiri dah. Masuk sauk kaki lagi. Sauk. Ucap bas. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya Kat pun nak bagi dia punya sedap hati kan. Betul. Betul. Saya pun nak ambil semangat daripada Zaf ni. Jangan Kap. Kalau Zaf okey, saya okey. Eh, Okey. Ada belah kiri lah. kenapa kita buat benda ni? Ingat nak ride motor kan. Aduh. Menyesal ni kan. Ya Allah, belakang suatu. Ya Allah, turamnya. Ada pick Ya up. Allah. Oh, berselisih lah pula. Kita belah kiri belah kanan. Zah. Tepi sana, Zah. Sudah tepi. Oh, Zah. Weh. Oi. Oh, di sisi. Dia tunduk je. Dia baru cerita semalam ada hypertension. Ingat boleh hilangkan. Ini lagi hypertension ni. Okey lah, urat kepala dia sudah. Tak apa. Pegang tadi jari Zalim. Jari okey. Jari anchor. Laut tak ada apa-apa kan? Laut tak ada apa Kap. Laut tak tinggi. Ini jam aku teringat. Aku tak ambil VI, tak ambil CI. Zaf, next time kita datang lagi ya. Jangan tempat tinggi Kap. Sampai. Sampai. Alhamdulillah sampai. Oh, dah datang dah. Last corner. Dia dua je kena dia kan. Tak kiri kanan. Pick up tu pun nak naik tu. Pick up yang Pick up bumbung tambah kat atas. Kau cakap pick up tambah kat atas. Ada satu tempat tu. Tempat gajah tu. Atas bumbung. driver tu ada bumbung. Ada bumbung. Atas tu. Kalau turun dia. Oh, tu lagi seram tu kan. Ada Dia punya goyang lagi lebih. Tapi ada seat belt. yang tu saya tak boleh lupa doktor. Ingat tak? Oh, berani dia. Doktor yang perempuan tu? Tinggal Khadijah. Saya duduk kat depan. Tak ada. Dia bukan berani, dia panik juga. Dia takut-takut juga. Doktor ingat? Dengan siapa entah yang ni. Tengok, volunteer nak naik ikut tu. Dia mula dia ingat seronok. Ada tu baru tahu dia punya fixer kat. Okey, boleh urut dada dah. Lega. Boleh lega. Ni ada 2 lagi bukit kita nak pergi. Saya duduk bawah. Ku dirikan sebuah syurga malam tanpa siang untukku bermimpi sepanjang masa tanpa kecewa bertemankan bintang yang setia bagaikan putri kisah hayalan yang hidupnya suci dan sempurna. Tapi sayang, hanyalah impian. Bulan tak bisa tumbuh di taman. Dan bila mentari datang, pulanglah segala kenyataan. Jika dunia aku yang punya, akan ku hiaskan
sepasang sayap putih dan berseri untukku kemudi sepanjang masa tanpa kecewa, bertemankan bintang yang setia bagaikan putri kisah hayalan yang hidupnya suci dan sempurna. Tapi sayang hanyalah impian, bulan tak bisa tumbuh di taman. Dan bila mentari datang pulanglah segala kenyataan. Tapi sayang hanyalah impian, bulan tak bisa tumbuh di taman. Dan bila mentari datang pulanglah segala kenyataan. Sepanjang masa tanpa kecewa, bertemankan bintang yang setia bagaikan putri kisah hayalan yang hidupnya suci dan sempurna. Tapi sayang hanyalah impian, bulan tak bisa tumbuh di taman. Dan bila mentari datang pulanglah segala kenyataan. Tapi sayang hanyalah impian, bulan tak bisa tumbuh di Bangun. Bangun. Macam mana kena bangun? Terima kasih Abang Cot. Terima kasih Abang Cot. Oh, Cot. Sama-sama Cot. Amin. Bila terkenang masa lalu, rasa terharu, segalanya masih kekal dalam kenangan. Tiba di persimpangan jalan berpisah jauh, sekian lama dirantau bersendiri. Tiada lagi seruling senja mendayung, tiada lagi ketawa riang bersama. Bila sepi mengusik hati, semuanya Kita memang dijodohkan bersama, sehati serta sejiwa. Walau esok
Malam tadi dia ada bincang. Semakin kau diam, semakin kau cengkam. Perasaanku tidakkah tersimpan rasa kasih padaku. Terima kasih lah. Terima kasih kerana sayang main bola gini geram. Kenangan tak bisa kau lenyapkan, walau bagaimana kau coba memberi alasan, karena ku tahu itu hanya dusta. Adakah di hati terasa penyesalan menyintaiku? Apakah aku tak setaraf dengan apa yang kau inginkan? Jika itu yang benar, biar aku hentikan desakan ini, karena aku punya harga diri. Tak bisa kau lenyapkan, walau bagaimana kau coba memberi alasan, kerana ku tahu itu hanya dusta. Adakah di hati terasa penyesalan menyintaiku? Apakah aku tak setaraf dengan apa yang kau inginkan? Jika itu yang benar, biar aku hentikan desakan ini, karena aku punya harga diri. Ku takkan merintih walau dada pedih membakar. Tomorrow they are going to Malaysia. Not Japan. Our visa runs out on the 16th. 2 days. 2 days. Okay. So we're trying to just rest. So you travel around Thailand before? Yeah. Before Yeah. this? Yeah. Of all the places, how do you find this place? On Google Maps. Enjoy Penang, enjoy the food. It's nice to see women. Okay. See you. Ketika bayangan mentari kian menghilang, hatiku menggamit kenangan waktu bertemu, mengundang
Ini adalah tahun ke, saya tak sure, 6 ke 7 kat. Kalau Cap ingat balik lah, masa first saya datang ke markas yang saya datang yang markas yang dekat stadium. Selepas pada tu saya akan ikut day ride sampailah saya beranikan diri kita keluar ke Thailand. Tapi apabila saya join riding, saya ada satu benda yang orang kata apa, untuk mengapakan saya punya time. Saya sebenarnya saya mencari satu benda untuk myself. Saya dah kerja dah apa, budak-budak apa semua tu ni, dia orang dah got their own life kan. Nak main golf kita tak reti, gardening, tapi tak ada tanah. Kurang-kurang saya ada satu benda yang saya minat dan saya boleh spend saya punya time just to reward myself lah. Dulu cara main motor ni lain kan. Kita pencinta kelajuan kan. Saya pakai Fireblade 900 dan saya kena jual motor tu apabila I have to decide sama ada my hobby ataupun family. Apabila saya fikir binatang tu kalau lagi ada di tangan saya akan apa. So saya jual. Saya simpan one of these days, saya kata saya akan kali tengok main motor juga, tapi cara tu totally different. Main motor lebih kepada kita mencari persamaan, kawan-kawan, mencari saudara. Macam dia orang ni baru kenal 4 hari kan kita banyak berborak tentang kita kena let go apa yang kita suka, yang kita sayang, yang kita apa, slowly kita let go untuk kita share sama-sama. Saya pegang tu Cap, siapa nak pakai motor pakai. It's not easy kan, it's not easy, tapi saya slowly. Bila kita ride ramai-ramai macam ni, setiap kali ride tu ada pengalaman yang berbeza tu kan. Every time riding, walaupun orang yang ada orang yang sama, tapi pengalaman. Kadang-kadang saya ada juga ride keluar tanpa Cap. Saya ride dengan Zaril, dengan Jeb, dengan apa semua tu ni kan. Dia ride tu bukan apa, ride tu lebih kepada expand saya punya minda, karakter orang. Saya kena accept orang tu macam ni dia boleh terima ke tidak, tapi jangan condemn. Tak salahkan budak-budak, kita sebagai orang tua dia concern, tapi kadang-kadang kita kena ada untuk diri kita juga. Kita berpada-pada lah. Contoh macam semalam kan, kita rasa dah tak berapa rest apa semua tu ni, jangan paksa. Thanks God lah, selepas pada 3-4 ride ni saya rasa boleh saya boleh riding ni. Keluar ride tu saya lupa kan, everybody got their own problem. Itu sebab kadang-kadang bila riding tu tengok mata saya melingas, meliar, ada pandang. Saya suka tengok view kan. Dia relax tu lain tu. Ada pula orang foreigner datang, time macam tu kita tak rancang. Dia benda tu come naturally, macam yang gambar yang Cap post tu. Saya tak ada masalah. Kita tahu lah budak-budak ni akan bahan, biarlah dia bahan. Dia kata orang tua ni saja je nak bergurau. Apabila ride tempat-tempat yang kadang kita tak terfikir, Umpang, Thousand Corner, itu semua saya punya achievement. Kalau tengok video tu balik, batu bodoh tu buat saya menangis. Golden Triangle, benda tu bukan buat-buat tu, dia automatik. Sebab lah, siapa sangka kan, daripada terkial-kial nak handle mesin, kita boleh bagi tips pada orang pula. Sebelum saya keluar ni saya upset lah. Yalah tinggal berdua, makanan yang dia order tu pun saya boleh argue. Barang tiba-tiba dia jadi bukan tak sedar, tapi benda tu macam tu. Tahu kan kalau makan tosai, saya nak tosai yang ada cili apa semua, ni tosai telur dah dia serba salah ni. Sampai tu dah accept macam tu. Saya tak nak benda-benda tu apa nanti efek kita punya kesihatan. Apabila kita keluar macam ni apa semua tu ni kan, apa yang kau buat-buat pergi masjid itu cara kau fikirlah. Aku tahu apa yang aku buat. Saya amat bersyukur rezeki yang dia bagi saya tu adalah rezeki kesihatan. Bila dengar kawan-kawan yang tak berapa sihat, saya pergi visit, pergi Melaka, pergi Muar, pergi Mersing. Jadi kita sihat, kita pergi visit orang. Last kalau tak silap 1 week before lockdown. Last Pergi golok kan? Golok. Last golok. Sebab kekangan masa. Dengan saya tak boleh nak duduk lama kat atas motor. Sedih. Masa tu kira kan buat SMAC kan, tak laju. Kira opening lah untuk 2026. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan follow lagi lah. Hari tu saya tengok memory feed dekat Facebook, dia akan keluar yang first ride, lepas tu second ride. Dia memang memory tu dia main ni kena ikut ni. Seruan. Kalau saya impersonal lah, saya enjoy gila. Kita dah lama tak ride kan, dan lagi ride yang kakak saya ni lagilah seronok lah. Tak kisah kalau bawa saya kat Melaka tu juga pun saya okey. もう大丈夫心配ないの泣きそうな私のそばでいつも変わらない笑顔でささやいてくれた Terima kasih Uncle. だっていつでも輝いてる時には急ぎすぎて見失うこともあるよ
Gini kita sakat shot lah. Cot, abang cot. Nah. Abang cot cepat. Baru nak lari. Baru nak lari. Lambat lari. Lambat. Oh, cepat kan? 1, 2, 3, 4. Dengar dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ingat kau lah tu. Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. Pengalaman pertama, so far dah ada confident lah. Dah boleh set slate ni. So next boleh ikut lagi. Makan okey, sambal belacan tak dapat lawan lah. Kurang sikit lah. Sana pure lah, kena pergi lagi tu. Mungkin kangkang kot bulan 12. Lepas ni sampai bulan 12 mungkin saya busy sikit. Mungkin bulan 12 tu dah free sikit, akan follow lah. Dah tentu best. Macam kita baru kenal tapi macam kita dah lama sebenarnya kenal kan. Macam dah sedara apa semua kan. Tunjuk ajar cara pemanduan. Kena bully tak ada apa kot. Sikit je ni. So siapa yang nak ikut tu jangan malu-malu lah. Sebab dulu saya pun malu. Saya tanya dekat Facebook kan. Dia cakap tak apa, ikut je, tak kisah motor apa. Saya pun yakin motor saya pun boleh follow lah. Dengan kelajuan ni kalau atas lagi mungkin tak dapat follow lah. Tapi 1.4 tu boleh follow lagi. Seronok ke? Seronok, nervous. First time jalan jauh. First time bawa motor laju. Kena practice lagi ke? Pak Cilok bila kereta banyak, especially dekat Penang tadi tu, dia dah mula nak berhati-hati sikit lah. Dengan bok kiri kanan kan, kena biasakan lagi lah. Best lah, welcoming new rider lah. Rasa tak kekok. Yang buatkan lagi seronok lah dengan Blok TV. Plan dia, Cap ada keluar kalender bulan 9 ke bulan 10 Karabi. Tapi tiba-tiba Cap ubah. Selepas raya ni saya dah start sibuk 14, 9, bulan 10. Tapi tengok yang tu semua epic ride je lah. Tak apa, kita relax dulu lah. Bagi sini-sini jalan dulu lah. Tapi kalau ada rezeki, mana kita tahu. Europe ke kan? Allahu Akbar, insyaAllah. Seronok gila. Makan roti banyak-banyak ni. Okey, jom. Ha? Okey, jom. Jadi? Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Inilah duniaku, impi dan